Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana iFix punya computing system iaitu Takwin ni berfungsi dan bagaimana dia boleh buat profit untuk iFix dan bayar kepada kita setiap hari. So kalau kita baca kat sini dekat slide, Takwin ni dia gabunganlah hardware framework dengan software framework. Anda boleh baca dekat sini dekat slide. Hardware framework, software framework. So ni detail dia. Dan bawah ni dia tunjuk daripada application scenario ni terjadilah tiga ni, AI Financial Foundation, AI Financial Base, Ultra High Frequency Trading dengan Open Interface, Open API. So kita pergi ke apps. Okay, ini apps dekat iFix, capital $10,000. Okay, so kita klik dekat fund ni, kita nak tengok macam mana Takwin sistem ni buat kerja atau AI ni. So kita tengok annual fund lah, kita pilih annual fund. Okay, kita klik dulu dekat profile. So kat sini kita boleh tengok detail. Kita klik detail dia. So dia tulis lah AFM Annual Fund Manager. So profit ni 41.66% ni adalah gross profit. So boleh baca introduction dia dengan features dia. So kalau anda nak tengok AI untuk monthly pula, boleh klik lah monthly fund. So dia tukar kat sini MFM AI monthly. So boleh klik detail dan boleh baca lah detail dia. Dia fokus pada apa semua, portfolio adjustment, apa semua anda boleh baca. Itu baru profile lah. Kita tengok pula analisis daripada Takwin ni. Kita tukar balik ke annual fund. Okay, so inilah analisis dia. Fund investment portfolio ada layer 1, platform, layer 2, smart contract, enterprise solution, Oracle. Yang ni saya tak mampu nak explain detail ini yang lebih mendalam. DeFi, IPOW. So anda boleh scroll down, kita tengok sini total return rate dia 41.66%. Okay, anda boleh tengok detail lagi investment record dia. Ini partially boleh klik di sini. Dia akan keluar semua. Kat sini kita tengok dia perpetual 7x, dia long trade. Okay, lepas tu anda klik transaction record, boleh tengok juga detail. Nak tambah detail lagi, klik dekat sini. So dia transparent, dia tunjuk semua. So anda boleh juga tengok melalui order number ni. Anda scroll down ke bawah, semua dia tunjuk. Okay, ini baru dekat partial investment record, dekat analysis. Boleh scroll ke bawah lagi tengok coin apa yang dia analyse, yang Takwin analyse. Okay, so kita pergi ke holding pula. Dekat sini ada fund strategy holdings. Mungkin ini coin yang sistem pegang lah, yang iFix tengah pegang sekarang. Macam biasa, klik detail ni, anda boleh tengok lah profit and loss record, transaction record, current holding. Scroll down untuk tengok lagi detail banyak. So kalau selain BTC, contoh nak tengok coin lain try tengok BNB pula. Kita tunggu dia loading sekejap. Okay, BNB pun ada record. Okay, ini pun anda boleh pilih. Oh, okay, ni kita tukar untuk period tadi. Okay, so dekat holding kita dah selesai. Kita tengok pula performance. Okay, kalau kita tengok sini 24 jam punya growth, perkembangan 24 jam 11 Disember 1.99%. Ini saya ambil untuk 1 bulan. So kita klik 1 minggu. Kita tunggu dia loading sekejap. So kat sini 1 minggu 12.54%. Kalau kita tengok daily pula, lebih kurang 1.99%. Ini gross gross profit. Belum tolak lagi 3 fee yang terlibat untuk bayar solid kepada kita sebagai kepada investor. Okay, so rasa itu saja yang anda boleh check untuk AI kita, Takwin ni. So ini kita punya portfolio lah, purchase ni, tak ada apa-apa. So itu saja. Harap bermanfaat untuk anda.